Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi bersama Farin Angler Channel. Okey, hari ni kita nak memancing di Port Pelam lagi. Okey. Saya awal pagi lepas subuh tadi, saya terus turun lah. Hari ni agak mendung tapi setakat ni tak hujan lah. Okey, air di port agak tinggi lah. Tengok tu. Siap ada rakit lagi kat belakang. Okey. Jom mancing. Okey, set hari ni saya pakai rod Kenechnik Mampush 36 lb. Okey, lepas tu reel D daripada Kenechnik dan tali halus daripada Kenechnik. Tali leader lasak daripada Kenechnik. Ini 11 lb. Okey. Hari ni kita pakai set UL. Dekat ujung sana. Rasa macam Hakim ujung sana. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tunggu biar turun dasar. Okay, jut sikit slow-slow sambil ketuk-ketuk dasar. Woo! Yeah. Patut senyap lah. Mudah pergi port ni macam ni. Tu aku nak cuba situ dia tu. Try. Aku try pujuk main dasar dulu. Besar dia malam. Besar. Ada ni. Sebelah sini pun rasa ada lagi ni. Ini buat dia. Ada warna putih. Tahu ada lagi. Tu dia. Ada pak dia warna putih. Macam warna dah tengok. Tak, ni harga murah ya. RM5 sampai. Dia beli kat Shopee. Okey. Hakim bagi kita sefrog satu. Yang ni ada spinner belakang. Ada spinner. Lagi gila sikit lah kalau waktu ada cahaya. Saya paling suka warna putih. Okey. Kita cuba sefrog. Long cast sedap mo. Sampai ke rumput depan. Taklah, pani best. Jangan ikan tolak lah. Sikit lah. Betul juga lah. Pembuka Buka hari ni. saiz rempit. Rempit. Umpan baru lah. Baru keluar plastik lah. Sama-sama warna putih pula tu. Sama warna putih. Dua je ambil. Floating frog. Macam rare karuan. Toman. Kita toman tu rare lah. Nak dapat. Karuan. Oh. Umpan ni ya. Ya. Karan tadi nak umpan baru. Karan. Lihat. Nak back lah saiz dia. Nampak dia makan dalam tu. Tengok sini. Tak tipu. Wah, tengok tu. Katak apa tu? Ya dia lah. Mantap. Dah baju sama ni aku dengan Hamdin. Sama-sama geng Ozmi. Umpan tak Uzmi ya. Kita rojok je orang. Tengok nampak ni ya. Floating frog 10 gram. Tak dia lah. Boleh cast jauh, action sedap, susah sangkut. Ya. Mantap. Okey, macam biasa kita release dia. Bye. Tak kumpau hari ni. Hanya geng. Warna putih memang mantap.
pun ikan. Makan anak ikan ni. Toman aku. Safrok floating ya. Strike kedua hari ni. Strike kedua hari ni. Lucut terus. Jadi curut pun boleh. Curut pun strike Curut pun strike ikan katok ni. Walaupun katok dia berat. Ni dah mak sikit ni. Aku nak ni. Katok murah ya, tunjuk ni katok. Kan katok murah ha. Dah. Okay. Bye bye. Aku jumpa agak alternatif yang okey. Hang pandai bawa benda ni kan? Pandai? Biar dekat bawah. Ni start dulu kan. Okey, lepas tu dia pulas dia tak jalan ni nampak. Pulas dia tak jalan. Dia macam safety feature dah lah. So tongkat cabut. Hang tolak sikit macam ni. Tolak macam tu. Lepas tu baru. hang tekan slow, jangan tekan kuat, tekan slow. Oh ni minyak dia lah. Minyak dia minyak macam tu. Yang dia lah. Okey. Try lah. Brake dia okey. Brake dia tu. Brake tak payah pakai lah. Brake kaki lah. Okey. Tengok. Kita nak cuba Bawa ni. basikal elektrik ni. Skuter ke basikal? Skuter. Skuter. Ini skuter. Okey. First kali dia kena tolak dulu. Tolak. Okey, layan juga benda ni. Oh. Kita tengok test laju dia. 20 km sejam oh. Okey. Pot baru. Cuba pot ni pula. Mantap. Sedap pakai ni. Mudah nak pindah pot. Best. Aku sebab badan kecil, dia seimbang sikit. Memang best. Mantap. Pot kedua. Tepi mantap ni. Sambah. Curut tak curut. Curut pesangkut. Curut pesangkut. Ikan kedua. Curut pesangkut. Atas daripada titi kayu. Saiz curut kat sini. Ikan ketiga. Ikan ketiga. Ketiga dah. Safrok yang sama. Safrok floating. Curut pesangkut.
Okey. Macam biasa membesar jadi berkilo-kilo. Okey. Selesai trip kita dengan Hakim hari ni dekat Kampung Pelam. Strike saya tak pasti berapa ekor, lupa nak kira dah tadi. Banyak strike pagi ni, alhamdulillah. Saiz okey lah, saiz rempit. Curut pun ada tadi. Okey. Apapun jumpa di next video lah. Assalamualaikum.